Assalamualaikum. Salam anti scammer kebangsaan. Salam daripada salam saya. Salam Madadi, salam kerja. Salam Bantras. Untuk National Scam Center. Unit Popularity Scam kebangsaan. Unit voucher ni. E-voucher, I-voucher, invoice voucher, I-voucher, I-invoice kan. I-boss kan. Kita sebutkan tu. Yang mana-mana dapat laporan scam tu tolong bertindak. Dalam mana laporan scam ni. Itu dah jenayah. Dia mungkin voucher invoice dia mungkin melibatkan dalam aku punya lembu ni telah dikeluarkan daripada sini. Kata aku ni. Dalam sistem e-voucher invoice ni. Yang terbaru ni. Dekat dalam poin ni ada maklumat yang kita sangat percayai kan. Ada sistem voucher invoice tu. Dalam dia cuci duit ni untuk dia mengelakkan cukai tu, ditekan aktiviti haram tu kan. Ada unit skema darat dengan skema angin ni kan. Yang kita cakap skema ni kena tu, kena alert, kena notified untuk skema-skema ni, untuk makluman-makluman, untuk notifikasi Bantras scammer, Bantras scam. Dia terlibat juga voucher lembu ni dekat sini. Mungkin dalam aktiviti import Yaba dengan Mac akan berlaku dalam masa terdekat ni. Melibatkan ulasan-ulasan, perbincangan daripada godfather dia, ayanda dia kan. Dia punya convention daripada perhimpunan kultus kultus yang dimelayukan, agama dimelayukan, Melayu diagamakan kan, untuk scam. Untuk laporan National Scam Center ni. Tolong dapatkan maklumat tengok pasal dewan ni. Ada sesuatu yang sangat-sangat menarik, brothers, tuan-tuan, puan-puan. Okey. Sangat-sangat menarik. Pasal lembu aku dekat sini. 100 lebih maklumat dia. Baru ni, untuk awal tahun ni. Yang hujung tahun lepas, 11-12 tu, ada 100 lebih juga. 300 lebih dah. Dia keluarkan daripada sini. Dalam sistem e-voucher scam tu. 1.4, 1.3. Yang dilaporkan oleh LSDN tu. InsyaAllah dapat ni SPRM dapat. Sekali dengan makmal dia. Sebab yang hari tu, yang kata voucher tu, dapat yang 1.53 tu kan. Ini yang terbaru punya. InsyaAllah dapat lagi.